besar ni. Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey, petang ni aku kasih haruan geng dekat Lubuk Parit Limo. Ni kami orang-orang geng-geng Sepang kat sini. Diorang tahu port ni adalah port Limo. Limo KLIA. Dia tak jauh lah dengan masjid KLIA ni. Bersebelah ya dengan Mitsui. Aku cuba masuk dekat sini. Dah sebulan aku tak masuk sini. Bulan puasa memang aku tak ada masuk langsung kat sini. Dan sebelum bulan puasa tu, parit ni memang kering geng. Kering habis. Itu yang rumput. Itu yang rumput kasar-kasar ni tumbuh ni. Tepi-tepi ni dia kering habis. Tapi hari ni aku turun nampak macam cantik. Sampai hujung sana tu kapit hijau. Bila dah tengok kapit hijau ni geng, geram lebih geng. Jadi tak nak buang masa, tak nak melengahkan waktu, aku terus try. Aku nak try geng. Aku nak try hari ni. Harap-harap ada manis-manis geng. Okey, teruskan menonton. Tengok apa jadi geng petang ni. Okey, teruskan menonton. Okey geng, aku petang ni datang kat spot Limo geng. Limo KLIA ni, kawasan ni. Dia geng, aku pakai set UL ya hari ni. Pakai ni sisa Cast X, mainline Seahawk Gechiri 6LB geng. Road pakai Seahawk Flexis Special Edition 6LB. Leader guna Sinek Fluorocarbon ni. Leader aku guna Sawadi Mantap 15LB. Dan aku gunakan Soft-Rock Handmade dari FJ Craft kan. Model ini model telok dia panggil. Ni dia, warna oren. Cuba sini. Tengok daripada sampai kat ujung sana tu kapit hijau. Cantik lah. Try sini kan, try sini. Harap-harap ada manis-manis petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kat kapit hijau ni. Allah. Ui, ambil dah. First class dia ambil. Cuba lagi. Allah, tak naik juga. Boleh tahan juga saiz tu. Alhamdulillah, dah ada 2 sambaran. Hiburan petang ni. Hiburan. Cuba lagi. Hiburan petang ni. Pak. Lompat dah ikan dia. Adalah dalam 400 gram kot yang tu. Cari lagi. Alhamdulillah. Mungkin ini yang melompat tadi. Alhamdulillah. Strike pertama petang ni. Tengok geng ikan dia. Nampak gaya dia, kepala dia besar ni. Tak cukup makan ni. Apa hal? Gambar dulu. Okey geng, alhamdulillah. Strike pertama geng petang ni. Try lagi. Kuat ada lagi kawan-kawan dia. Tapi apa hal, tak kumpau petang ni. Alhamdulillah.
Banyak puyuh. Memang esok nak mancing puyuh kan kat sini. Banyak tu. Okey geng. Masuk dalam lagi. Buat hijau tu. Kapit hijau. Try kapit hijau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam tadi kat depan tu, baling-baling dia sambar. Kan best. Alhamdulillah, saiz ni lagi geng. Saiz macam tadi lagi. Mantap. Baik. Saiz dia. Alhamdulillah geng. Strike kedua geng. Petang ni. Ambil gambar lu. Sini. Tak cukup makan ni geng ikan dia. Nampak kepala dia besar. Badan kecil ni. Tak cukup makan ikan kat limau ni. Lepas balik. Alhamdulillah. Kat depan ni dia ambil. Mantap tu. Cuba lagi geng, cuba lagi. Buat masa ni saiz dalam 500 gram, 400 ke 500 gram je. Ni ambil umpan. Elok lah tu. Aku pun bawa set UL je. Jangan nak macam-macam. Sembat tak ingat ni geng. Tak sedar ke pakai UL. Kecil ya. Patutlah. Mau dia terbang. Gambar lagi. Tak kira lah. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia balik yang kecil. Laku sofrok oren ni hari ni. 2 ekor dah kat sini. Kita cari yang, cari lagi. Try duduk belah sini pula. Ikut dia duduk tepi ni. Dia ambil geng. Curut lah. Allah, lepas. Besar tu. Aduh. Besar tu geng. 500 gram dalam tangan. Allah, lepas geng. Aduh, dah tarik dah tu.
Aduh, hai. Ada rezeki dah aku ni. Repeat geng. Mula-mula datang tadi banyak kali lah lucut. Oh, tak kena. Ambil lagi. Banyak kali lucut kat sini. Naik pun. Tu dia. Tu dia. Mantap Pak Bu. Tu dia, alhamdulillah. Wah. Okey geng, alhamdulillah. Strike keempat petang ni. Main lagi sini. Kita repeat awal datang tadi. Masih tak lekat je kan. Ada ni kat tepi ni. Oh, ni kasar sikit geng. Oh, tu dia. Gaya je kasar. Kurang tadi ke. Kecil sikit daripada tadi. Alhamdulillah geng. Strike yang ke-5 petang ni. Saiz-saiz ni ya geng. Saiz-saiz makan anak puyuh ni. Okey. Alhamdulillah. Strike yang ke-5 kot. Banyak ni sini. Lagi. Cari lagi. Pujuk-pujuk dekat-dekat senja ni. Okey. Aku rasa setakat ni dulu geng. Aku rasa terhibur lah pagi petang ni geng. Banyak dapat sambaran ikan macam lama dia tak tengok umpan. Aku kas je, pop dia ambil. Kas je ambil. Naik kan tak je. Hari ni aku berjaya naikkan dalam 5 ekor geng. Saya ingat pengiraan aku 5 ekor. Tapi lucut tak mampu nak tarik pakai set UL. Dia berpusing-pusing, berpintal-pintal dalam samai tu, lucut. Itulah kisah-kisah hari ni geng. Jadi yang mana baru singgah aku punya channel, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Oh, ni kasar sikit geng. Oh, tu dia. Gaya je kasar. Kurang tadi ke. Kecil sikit daripada tadi.